Sambungan tadi tanya kan nak review ke tak. So ni ada, ni 2020, lawa motornya, handsome, tayar pun tebal, tinggal pakai je. Sebab nanti yang hitam filter kita orang tukar. So yang ini 11,500, ni 10,500. Tahun sebelum dia sikit. Condition ok, cantik, engine pun sedap. Nak murah macam mana lagi bang? R25 kot, R25. Dia kalau remaja pakai 250 auto muda. Remaja pakai 250 auto muda. Oh salah. Remaja kalau pakai 250 auto bergaya. Tu ayat dia. Okey. Ni 17,800 bang. Mileage bawah 20. Tahun 2022. 18,000 tak silap mileage. Tak cukup handsome bang ke? Tak cukup handsome ambil ni. Ni 2021. Mileage pun bawah 20. 17,800. Rasanya bawah 20. Yang betulnya bawah 10. Macam sini tengok. Ni nak cerita macam mana ni? Nak cerita macam mana? 10 pun tak sampai, 5,000 pun tak sampai. 17,800. Tak tahulah aku bos aku nak jual motor macam mana. Ni 18,800 rasanya. Bunyi lenser motor, mileage 12,000. Tak tahulah. Kan kalau jual mileage rendah, orang kata adjust mileage. Bila jual mileage tinggi, orang kata motor problem. Korang fikirlah korang nak apa. Saya memang minta dikecam je kalau muka saya ni. Yang ni tak nak review. Penat lah nak review. Yang ini dah review lah. Nanti review lagi kan, kena kecam lagi. Ni ada MT-09 V3 baru masuk. Harga rasa lebih kurang ni. Harga rasa lebih kurang. Minat tau je ni 2 biji ni. V3 tau, bukan V2, bukan V1, V3. MT-07 tengah ada, tengah rancak. 1, 2, 3, 4 kat luar sebiji lagi, 5 sebiji lagi tu sana. Ada V1. Kita review yang V1 tu sekejap. V1 ni menarik ni, sebab jarang-jarang dapat harga macam ni. Ni V1, nombor plate lawa. Nombor plate lawa, 3 angka. Dah siap ada Brembo. Ni miau-miau. Sekarang kalau tak cakap miau-miau kan korang kecam aku lagi. Tahun saya kurang pasti. Tapi motor ni kita jual 20,800 je. Cak. Kita jual 20,800 je. Handsome. Tayar tebal depan belakang, nombor plate lawa, exhaust smart. Siap ada manual. Apa nama benda tu? Kalau tu Valvetronic. Ada manual Valvetronic. Nampak? Korang boleh adjust dia punya. Nampak? Dia punya buka tutup exhaust. Tak percaya tengok sini Tengok sini. Ni adjust butterfly. Dia bergerak kat situ. Nampak? Ni namanya manual Valvetronic. Nak bising boleh, nak senyap boleh. Agak-agak nak keluar malam kan, tak nak bini tahu boleh senyap kan. Tanya bunyi dia berbunyi sebab bergegar sikit. Dia macam ada kelas loceng lah. Menjegit pula, terkejut aku. Ni bunyi dah tutup. Tadi tertutup, ni terbuka. Bunyi dia lain sikit. Okay. So bersama saya Adib di TM Motor World Kappa. 20,800. 20,800. Cari ER6. Saya ada 1, 2, 3. Harga tolong wasabi. Saya tak nak bagi tahu. Merajuk. Baju murah. Murah ni bawah 10 confirm. Yang SKF je mahal sikit. Lain-lain ni pun sama ni. Ni pun sama bos aku. Aku tak tahu dia nak jual macam mana. Mileage 5,000 bang. Tengok meter, mileage 5,000. 5,000. Pening ah. Tahun tak silap 25, 24 ke 24, 25 macam tu lah. 29,800. Macam mana nak cerita ni? Macam mana nak cerita benda macam ni? Saya pun tak tahu. Ni lagi lah. Ni lagi lah buat saya pening kepala. Macam
sini cameraman. Tengok ni. Meter punya stiker pun tak buka lagi. Tengok mileage 347. Ni nak jual macam mana? 35,800. Allahu Akbar. Bang, ini bunga daripada kilang bang. 347 bang. Ya Allah ya Tuhanku. Korang fikirlah sendiri. Dah pening. Cari motor, jual motor, beli motor, trade in motor, cari saya Adib tiap motor World Kappa. Ada apa-apa Wasabi, sila tinggalkan kecaman anda di komen. Tolong bagi tahu kawan-kawan. Kecaman anda amat membantu saya. Terima kasih. Assalamualaikum, bye bye.